Assalamualaikum guys, pagi-pagi selamat pagi guys. So geng, pagi ni aku casting Harun lagi dekat spot belakang ni. Nak jadikan cerita, sebenarnya pagi tadi aku sebenarnya turun awal, lebih kurang pukul 7.30 macam tu. Aku memancing dekat aku casting dekat satu spot kebun sawit dan tak jauh daripada sini, dekat dalam tu juga. Cuma dekat dalam kebun sawit sana tu aku senang cerita kumpau guys, tak ada apa-apa sambaran, ketuk pun tak ada, pakai SP, pakai soft rock semua tak ada. Tengok dekat tepi-tepi ni ada apa rumput-rumput yang dah dinaikkan. So aku rasa ada lah yang bersihkan lah kat sini kan, ada orang yang bersihkan kat sini. Cuma air dia agak berminyak sikit lah. Kalau korang tengok, tak tahu boleh nampak ke tak dalam kamera kan. So kat sini memang berminyak depan ni, yang kat sini pun berminyak sikit. Jadi tak apalah, kita test dia tengok macam mana. Dalam pagi tadi aku dah kumpau, jadi aku nak try lah tengok lebih kurang masa, lebih kurang 1 jam lebih ni. Agak-agak aku target dalam pukul 12.30, 2.45 aku cabar balik kan. Jadi tanpa masa lagi, aku nak terus mancing. Kita tengok guys, ada ikan ke tak ada ikan, tak tahulah. Kalau sesi tengah hari ni pun kumpau juga, aku senang cerita memang tak ada video guys. Jadi kalau video ni keluar, maksudnya adalah tu, tengah hari ni adalah ikan kan, tak kumpau senang cerita. Jadi jom guys, let's go, kita try mancing. Let's go. Yes, so aku nak test kat sini pula. Setelah pagi tadi aku kumpau, ni aku test kat sini pula, tengok macam mana guys. Kurang sejam je ni, sejam lebih lah aku try mancing kat sini. Kalau tak ada juga memang kumpau guys. So tengoklah macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test je. Aku tak tahu lah, memang ikan tak nak makan ke, ataupun kat spot yang awal pagi tadi tu aku mancing memang tak ada ikan ke, itu tak tahu lah guys. Kita tengok lah kat parit besar ni macam mana pula. Cuma air dia berminyak sikit. Sudah faham sejauh ini. Mantap. Okey, alhamdulillah. Okey guys, strike. Okey, Harun hitam size okey lah. Ngam-ngam. Dia punya letup tu yang sedap guys, tengok gambar adu guys. Baik, alhamdulillah. Strike. Alah, takut. Alah, tidak. Ada. Aduh guys. So ini dia. Okey, kali hitam padu, tapi dah berdarah guys. Buka dah mulut dia. Okey, alhamdulillah, terbaik. Macam kenal. 2 ekor baru.
Okay. Baru guys. Okay. Ikannya semua hitam guys. Aduh geng. So far telan habis. Okay. Aduh guys. Mantap. Kata esok ada game sini. Oh. Petang ah? Game buyu. Bukan tak gede. Dah naik 5. Hah? Dah naik 5 ekor. Meko. Ya. Dah lama kan tak mancing ni. Tak pun nangkap. Ya, tu ada besar sekilo lebih rasa ada tu dari tadi. Bawa anak dah. Tak tahu lah. Letak. Kalau datang lambat. Mengetes juga ni tadi ni. Saya nak tahu dia nak ngap. So, Saya tengok ada lagi tau, ada nyambar dia tak? Macam mana? Wah. So guys, kat tempat yang sama guys, dia duduk sambar lagi guys dari tadi guys. Kat situ tempat aku dapat tadi tu, dia sambar lagi guys. Tak tahu lah dia ikan sambar apa. Kita test lagi. Kena. Saya tadi aku tak duduk yang banyak ambar kan. Rasa ni. Okay. Alhamdulillah. Tadi aku ke sini aku nampak dia duduk menyambar-nyambar tadi kat sini. So tu dia. Hitam guys saruan dia. Aduh geng. Basuh sikit. Baru ada kotor. Duduk tadi kat situ lah. Dari tadi guys, time aku berjalan, duduk menyambar dah lebih kurang 3 kali kat situ tadi. Dia sambar sama-sama, tapi bila aku baling dia tak nak makan tau. So kali ketiga tu tadi aku kat sini, bila nak ke sana aku nampak dia sambar lagi kat situ. So aku baling lagi, aku try jek gitu kan. Baru sambar guys. Ni dia. Haruan hitam. Baru geng. Ni letup dia tu. Padu guys. Baik eh. Ui, good size. Good size guys. Okay. So ni dia size okey ke boleh tahan lah. Baru guys, kali hitam tak? Saya sedia pejal guys dia punya badan ni. Okay, alhamdulillah terbaik. Okay. Okay guys, so alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Memang panas gila babe. Tengah hari kan. So memang senang cerita padu guys.
spot ni memang padu gila. So aku datang pun tadi masa time aku tukar spot tadi kan, lebih kurang pukul 11. So sekarang ni dah pukul 12 suku. Okay, 12 suku kan. Memang banyak gila strike guys, memang padu. Dia saiz tak lah macam saiz yang sekilo. Dia bawah sekilo tapi memang dia punya sambar dia tu guys, memang padu. Itu yang buat rasa puas hati kau dia punya sambar dia tu. Jadi alhamdulillah guys, walaupun taklah besar-besar sampai sekilo tapi okey lah, saya sedap buat makan. Memang padu guys. Tahu awal-awal pagi aku dah datang sini dulu dah kan. Jadi tak apalah, dah ada rezeki pun kat sini. Jadi okay guys, memang senang cerita air kat sini dia agak kali hitam, lepas tu dia berminyak sikit. Dan tadi pun sepanjang aku mancing kat sini, ada dalam 2-3 orang lah. Ada dalam 2-3 orang datang, dia macam tanya-tanya lah. Dia macam tanya, rupanya guys, spot yang belah tadi aku datang tadi, yang belah depan tadi tu, macam kan tadi aku ada tunjuk kat korang, kalau tak tahu dalam kamera boleh nampak ke tak, yang sama-sama itu dia dah bawa naik atas kan. Rupanya esok ada game guys, ada game mancing puyuh. So tadi ada dalam 2-3 orang juga tanya, dia datang kan. Dia datang, lepas tu dia tanya aku, game hari ni start. Aku cakap tak tahu, memang aku tak tahu kan game apa ni. Tiba-tiba dia cakap game puyuh 18 bulan. So aku cakap lah, mungkin esok bukan hari ni. Jadi rupanya esok ada game guys, game puyuh. Tengok macam mana, patutlah spot dia dah bersihkan sikit kan. And haruan dia pun memang padu. Jadi tu je lah guys, setakat tu je lah cerita untuk pagi ni. Okay lah, cerita 1 jam lebih, ringkaskan padu guys, senang cerita lah. Okay, jadi aku nak tamatkan video aku kat sini guys. Terima kasih kalau korang suka video ni. Jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.